adalah 5 dinar tuan-puan. So di tangan saya adalah 5 dinar, yang mana 5 dinar ini adalah emas keluaran public gold berketulinan 999. Beratnya adalah 5 dinar iaitu 21.25. Jadi untuk mendapatkan 5 dinar ini mudah saja tuan-puan. Caranya adalah mendaftar akaun emas Gap public gold percuma saja, tidak ada pembayaran. Dekat bawah ni saya ada pinkan form borang dokumen untuk isikan nama dengan nombor telefon supaya saya boleh hubungi tuan-puan untuk saya tunjukkan cara macam mana nak menabung emas di public gold. Okey. Jadi bagi yang tertanya-tanya macam mana nak dapatkan 5 dinar ini, mudah saja tuan-puan. Ada 3 cara untuk mendapatkan 5 dinar ini. Bagi yang belum tahu, cara pertama adalah akaun Gap GAP Gold Accumulation. Melalui akaun emas Gap sebenarnya tuan-puan boleh mula menabung emas rendah RM100 saja. Kenapa RM100? Begitulah public gold membolehkan semua orang menabung emas, yang mana siapa nak menabung emas dengan bajet yang kecil maka bolehlah menabung menggunakan minimum bajet yang tuan-puan ada, iaitu RM100 saja. Tuan-puan boleh dapat tabungan emas, dan setelah itu tuan-puan bolehlah mulakan dan set target tuan-puan. Set target untuk nak dapatkan item-item apa yang tuan-puan nak. So untuk dapatkan 5 dinar ini mudah saja. Cara yang pertama adalah dengan cara mendaftar akaun emas Gap dan buka akaun emas Gap. Setelah ada akaun emas Gap, minimum deposit ataupun minimum pembelian adalah RM100, yang mana hari ini harga emas RM601 telah mencecah ke paras meningkat RM601.